Izinkan saya membangkitkan sedikit isu kawasan yang sering saya bangkitkan sebelum ini. Jalan lama Kuala Lumpur KL Karak memerlukan perhatian berterusan pihak kementerian kerana ia merupakan jalan alternatif yang sangat penting khususnya di musim perayaan dan cuti panjang. Keadaan jalan yang berlubang, gelap dan ada curam dan sebagainya membahayakan dan sering terputus jika berlakunya hujan lebat dan hakisan tanah. Sementara menunggu projek pelebaran Lebuhraya Karak yang dijangka siap pada 2029, jalan alternatif ini juga harus diselenggara berterusan bagi manfaat pengguna jalan raya dan keselamatan mereka. Saya juga ingin mengulangi kepentingan untuk menyiapkan projek R&R di sepanjang 299.4 km Lebuhraya lingkaran tengah utama yang sangat diperlukan demi keselesaan dan keselamatan pengguna jalan raya. Kesan daripada ketiadaan R&R ini dapat dirasai apabila ada segelintir pengguna yang membuang sampah dan najis apabila melalui lebuhraya berkenaan. Walaupun ini adalah sikap pengguna yang tidak bertanggungjawab, ketiadaan hentian rehat juga turut menyumbang kepada permasalahan ini. Saya berharap agar permohonan sebanyak RM20 juta oleh Kementerian Kerja Raya dapat diluluskan bagi menangani isu ini. Ahli Yang Berhormat Bentong, Kuala Kerai telah menyentuh tentang LTU, Lingkaran Tengah Utama. Kementerian Kerja Raya komited dan prihatin dalam rangka perancangan terperinci bagi memastikan pembinaan kawasan rehat dan rawat R&R dimasukkan dalam projek LTU dengan mengambil kira kewujudan dua R&R sedia ada di Gua Musang Utara dan Gua Musang Selatan serta laluan tanpa tol yang memiliki 29 persimpangan yang menghubungkan bandar utama Bentong, Raub, Benta, Lipis, Gua Musang, Kuala Kerai. Pembinaan dua lagi R&R baharu di Seksyen 4A dari Kampung Relong ke Ladang Jerkoh dianggap mencukupi dan menampung keperluan pengguna di laluan ini. Dengan tambahan ini, jumlah keseluruhan R&R di sepanjang laluan LTU akan meningkat kepada 4 buah dan pemilihan lokasi baru ini jangka dapat mengimbangi aliran trafik serta menyokong pertumbuhan ekonomi setempat. Kementerian ini telah mengambil inisiatif dengan membina 2 tapak R&R baharu kiri dan kanan sebagai fasa awal. Tapak ini akan menjadi asas pada pembangunan penuh R&R yang bakal dilaksanakan dengan kaedah kerjasama awam swasta. Di samping itu, isu pembuangan sampah di sepanjang lebuhraya adalah satu kesalahan dan berkait dengan sikap individu serta tahap kesedaran mereka terhadap kesan buruk perbuatan tersebut dan hendaklah dihentikan. Jalan lama KL Karak, Ahli Yang Berhormat Bentong membangkitkan tentang keadaan jalan lama ini dan juga Ahli Yang Berhormat Gombak. Berdasarkan pertanyaan laluan tersebut adalah FT68 Jalan Kuala Lumpur Bentong sepanjang 35 km yang sekarang ini disenggara oleh syarikat konsesi penyelenggaraan.